kawan-kawan, sekarang ramai orang sibuk dengan TikTok dan Instagram kan? Tapi tahu tak, media sosial bukan untuk kita yang masih sekolah rendah. Kenapa? Sebab kita belum cukup umur. Kerajaan tetapkan bawah 16 tahun tak boleh guna media sosial supaya kita selamat dan tak diganggu orang yang kita tak kenal. Kita tak perlu jadi famous, tak perlu kejar likes atau followers untuk jadi hebat. Lebih baik kita hebat dalam kelas, hebat bersukan dan seronok main dengan kawan-kawan depan mata. Gunakan internet untuk belajar dan buat perkara yang baik. Cari maklumat, tengok video yang bermanfaat. Jangan sesekali buka akaun media sosial walaupun sorok-sorok. Ingat, keselamatan kita lebih penting daripada semua itu. Mari fokus pada pelajaran dan hobi kita dulu. Sekian, terima kasih. Media sosial bukan untuk bawah 16 tahun. Anak-anak murid yang kami kasihi, hari ini kita hidup dengan telefon dan internet di sekeliling kita. Tetapi ingat, tidak semua yang mudah diakses itu selamat untuk semua umur. Media sosial nampak menyeronokkan, tetapi ia juga penuh dengan tekanan, perbandingan dan risiko. Sebab itu kerajaan telah menetapkan murid bawah 16 tahun tidak dibenarkan menggunakan media sosial. Peraturan ini bukan untuk menyekat, tetapi untuk melindungi emosi, privasi dan kesihatan mental kamu semua. Bahaya tidak semestinya datang berdepan. Ia boleh hadir melalui mesej, video atau komen yang memberi kesan buruk tanpa kita sedari. Pada usia ini, keutamaan untuk kamu ialah belajar, membina jati diri dan membesar dalam persekitaran yang selamat. Media sosial mempunyai risiko buli, penipuan dan pemangsa dalam talian. Ingat, kamu tidak perlukan likes ataupun untuk menjadi berharga. Kamu tidak perlukan like untuk jadi berharga. Kamu tidak perlukan followers untuk rasa diterima. Utamakan masa untuk belajar dan membina diri sebenar kamu. Dunia sebenar jauh lebih berharga daripada dunia maya. Media sosial bukan untuk kamu sekarang. Jauhilah ia sehingga tiba masanya. Lindungi diri dan masa depan kamu kerana kamu lebih bernilai daripada sekadar likes dan followers. Jadi pastikan anak-anak semua, anak-anak SK Taman Kota Jaya tidak mempunyai akaun media sosial dan tidak mengupload ataupun memuat naik gambar-gambar atau video-video berkaitan dengan aktiviti-aktiviti seharian kamu. Jadi itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.